Mati! Engkau apa hal sial? Kau yang Ye. So guys, itulah dia scene kita orang kat dalam cerita ni. You good bro? I'm good. Dia tak masalah pun kan. Itu okey je. Tapi apa-apa pun konten dia bukan konten berlakon. Bukan. Yes, kita nak tanya reaction sebab semua orang aku tengok kan komen-komen feedback semua suka tau. Ya. Dah macam kata macam sampai lah, memang kena lah. Orang dapat kata kita menghayati lah. Orang kata kita menghayati lah. Betul. Alhamdulillah. Sampai alhamdulillah kan. Betul. So, alhamdulillah penerimaan orang pun okey. Betul. Kan? And thank you juga lah kepada yang support kita Betul. semua kan. Kita pun takut juga. Aku jujur takut lah. Jujur aku takut juga sebab aku all out untuk lakonan ni. Oh my god. Ya betul. Sampai 3 hari skip gym. 3 hari skip gym betul. Aku okey bulat kau tahu untuk cerita ni. Betul. Tapi apa-apa pun good experience, pengalaman yang bagus lah sebenarnya untuk cerita ni. Tapi kalau ada peluang lagi kau nak? Siapa tak nak weh? Aku nak. Tapi kau still dengan kau. Aku nak dengan kau. Kita dua kena ada lah. Tak boleh lah. Orang suka lah kata kita tapi tengok cerita Betul. Dia tak boleh kalau cerita komedi kita kalau dua memang tak jadi apa. Hancur tu. Hancur. Serius. Dapat pula yang cerita hantu lawak komedi. Tapi mana tahu kalau orang okey untuk kita cuba. Okey kita jadi hantu tu lah. Jadi hantu tu makin dia kan. Okey, lepas tu Alright. So apa benda yang kita nak buat hari ni? Okey. Sekarang ni kita kan nak borak ataupun pasal cerita Red Lane tu. Alright. Kita nak tanya dekat the whole AI team. Okey. Part mana yang diorang paling suka sekali? Favorite lah. Maksudnya memang macam part mana yang diorang paling suka dalam Red Lane ni? Macam damn big impact. aku rasa sebelum aku tanya ni Hazan dah jawab dah. Dia suka yang part yang memang ada aku tengah balut tu daripada bawah kamera. Okay, Hazan suka situ. Nice. Kau pandai pilih Hazan sebenarnya. Sumpah. Kau pandai pilih. Ini rahsia aku dengan Hazan. Mentang-mentang betul bagi punya kau ambil kau tengok kau layan lah. Kau rasa part tu mesti kau ulang-ulang 10 kali kat situ kan. Okay, tak apa-apa pun kita dengar sendiri daripada mulut dia. Betul ke tak yang Capik ni cakap? Kadang-kadang Capik ni soal sendiri je. Tak, dia cakap belakang kamera. Belakang kamera. Nanti dia malu-malu nak cakap. Macam mana pula kau tahu belakang kamera? Sas ni, kau sumpah sas. Okay, so jom kita pergi tanya kita pergi tanya duo dengan kita pergi tanya bros dengan sisi yang lain. Yang mana part diorang suka. Let's go. Okay, so kita akan panggil duo Sabahan. Yes. Yeah. Woi. So ini adalah tahu besar. okay, ni salah seorang ni ada juga lah dalam Red Lane bro. Ya, Ezra Karakter guys. dia boleh fighting apa? Serius lah. Biasa je. Patutnya seorang lagi tu ada. Betul lah tu. Patutnya ada. Patutnya dia ada. Tapi aku yang tak ada patutnya. Tapi apalah, maybe rezeki dia kat sana kan. Betul. Betul. Rezeki kau lebih seronok. Rezeki kau lebih seronok kat sana. Okay, so kita nak tanya korang ni. Okay. Kita nak tanya korang. Red Lane dah tengok kan? Mesti tengok punya kau ada kot. Kau tengok Red Lane? Tengok. Okay. Oi, mantap. Ini memang orang support. Okay, aku nak tanya, antara bab-bab scene-scene dekat dalam Red Lane ni yang paling kau suka dan kau rasa macam big impact untuk kau lah. Kau rasa part mana? Akulah dulu. Okay, kalau bagi aku yang big impact yang aku paling suka ada 2 scene. Which is satu scene Ezra and scene kedua pula scene Jaden Bustami. No one can beat me. Okay. Sebab yang main karakter dorang. Tak apa itu opini. Jaden Bustami Ezra tu sampingan. Yang Uina itu. Jo, Ceplos kau panggil aku? Uina Jo. Yang saya Jaden Bustami. Kau suka part tu lah. Aku suka part-part gitu sebab bukan apa, ada 2 orang tu try untuk tidak ketawa. Nampak jelas sangat. Jadi aku yang benda gitu, aku mau tengok dorang. Biar betul dorang ni. Tapi bukan senang tau. Betul. Tapi aku boleh nampak yang Ezra tu paling selamba dia punya karakter. Macam diri dia juga sebenarnya. Dia memang steady. Dia macam mana tu? Kembang serai dongko. Tapi kau select lah Pan. Selek apa? Sepatutnya kau cakap scene dorang. Tak, aku tanya opinion kau orang. Mana kau suka? Okay, kenapa kalau kau cakap aku select? Bukan aku select sebab kalau dorang ni habis sentiasa buat konten lakonan and aku sudah nampak marah apa semua and karakter kamu ni, kau dengan Kanda ni jarang kita nampak yang serius. Tapi bila nampak yang
main peranan besar juga. Betul? Which is Aiman pun betul-betul kena zoom in dia punya muka. Wah, betul. Betul-betul part scene dia aja zoom in muka. Aku suka yang part aku suka sama satu lagi. Apa dia? Kedai makan, bukan ada tadi aku memang cakap Harry tu, tapi yang kedai makan yang part bila dia sudah flashback. Oh, Yes, yang sebenarnya kau kontak si Faye untuk bagi tahu. Itu aku pun suka juga flashback. Jadi itu antara Ipan punya pandangan. Itu pandangan aku lah. Favorite scene. Nice. Bagi kau, rate ni berapa rate kau? 10/10. Wih. Enggak, dia ada bukti. Enggak, dia kalau bagi rate rendah nanti kena marah. Enggak, dia ada bukti. Weh, siap mesej habis lagi. Bagus. Aku chat Abe. Aku cakap best Redland 10/10. Mantap. Baik. Side Ipan ke? Kita dengar kat Kita side dengar pula daripada Ezra. Aku scene paling aku suka sebenarnya fight scene. Yang first tu. Fight scene tu. Yes, fight scene tu paling aku suka. Dia penuh dengan best lah. Banyak action kan? Yes, aku suka action. Aku suka tembuk-tembuk lawan-lawan. Itulah. Lepas tu angle-angle yang badan. banyak kan. Itu aku suka. Pada dari atas. Tapi tu paling susah kan. Lama kan. Scene betul. tu paling lama, betul? Betul. Scene tu susah gila nak buat. Scene tu paling best sebab dia fight lah. Dia intense. Yes. Sebab yang lain semua love, friendship. Cuma itu scene tu saja yang Special lah. special action fight gitu lah. Dia tak ada friendship, dia tak ada ni sebab intro kan. Itulah paling best bagi aku. Tapi yang lain biasa je. Okey, dia dalam Redland. Kalau kita tanya berapa rate untuk Redland, tak okey. Kita tanya rate untuk scene fight tu. Rate untuk scene fight. Okey. Kalau aku scene fight tu sebenarnya boleh touch up lagi. Betul. Boleh touch up lagi. Kau nak aku serius ke ni? Serius. Macam aku ni pengarah filem pula kau buat aku begini ya. Tapi Aku terus rasa bangga tau. ya, tapi boleh. Sebenarnya boleh bagi touch up better lagi. Betul. Sebab betul. kita rushing kan. Kekurangan masa je. masa. Kalau tak padu. Aku boleh bagi memandang fight tu macam agak aku boleh bagi kosong lah. Nice. Bagus kamu tak payah berlakon lah. Dia Dia kalau jual badan saja, jual muka saya tak payah. Thank you tu serius sangat tadi. Okay, lepas ni maybe akan ada fight scene Harry lah sebenarnya. Okey. Kita dah tengok fight scene Harry. Sepatutnya- Mungkin bro kita akan fight dengan bro. Sepatutnya kamu dua lawan aku. Baru aku boleh bagi markah. Dia minta siapa. Dia minta. Sumpah dia minta siapa. Dia minta sekarang ni. Ada juga yang kredit singat tahun ni lagi. So nanti kalau ada short film next, kasih tahu Abe tu, kasih tahu fight kamu dua bawa Kau aku. seorang? Sebab aku pun mau juga macam kamu bertumbuk. Okay. Nampak semat time itu. Okay, Abe, take note Abe. Okey. Yang take note. Kita set time lagi. yang buka baju punya, aku mau yang buka baju punya. Okay, ada masa lagi aku nak buat badan. Okay. Nice. Boleh. So itu ada daripada duo Sabahan. Terima kasih. Ya Allah. Oh, yang ni dengan samurai yang Tapi jujur kalau fight scene kamu aku boleh bagi 10/10 lah. 10/10. Oh, tak kosong, tukar. Sebab kamu punya effort dalam fight tu. Tapi kalau dari segi angle kamera apa semua itu bukan kita punya urusan Ya, kan. betul. Tapi kamera pun main peranan. Kalau let's say kalau kita nak kata fight scene kita pun tak ada soal mana pun, tapi sebabkan kamera punya angle pun Yes, itu yang buat dia nampak sedap. buat nampak yes. Betul. So Dia macam bukan tengok YouTube, dia macam tengok Netflix. Ya, kualiti dia. Serius. Okay, so itu saja daripada duo kita. Thank you duo Sabahan. Thank you bro. Thank you bro. Yeah, appreciate it. So jom kita pergi. Ya, kita pergi duo seterusnya. Let's go. Okay, so kita dah ada next duo. Adakah masih bro? Adakah bros? No bro, it's a sissy bro. Yeah, so jom kita panggil duo Nurul. Okay, masuk. Okay, so sekarang ni kita orang ada soalan. Sini. Come here. Okay. Macam salah tempat je ni. Aina ada sini tak? Nak capik. Aina yang capek. Ni ada. Okay, sekarang ni aku nak tanya, korang dah tengok? Korang dua dah tengok belum Red Lane? Dah tengok ke belum? Mestilah. Jujur. Kenapa sih senyum ni? Dah tengok dah. Sial lah benda ni bagi aku tengok ni. Aku rasa dia ni blushing tengok Bombolon ni dia. Oh, ya. Oh. Jawapan aku. Kan? Saya mata belum. Menipu lah kalau tak tengok kan Bombolon ni dia dalam tu. Okay. Okay, so sekarang ni aku nak tanya. Kau tanya pula lah. Okey aku tanya. Kalau betul lah korang tengok kan, kita orang berdua nak tahu
scene favourite korang yang mana? Dalam tak kisah, Red tak Lane kisah. tu. Ini pandangan korang masing-masing. Pandangan kau. Maybe scene favourite kau Bomboloni kau masuk lah. Ikut kau. Okay, Fika dulu. Fika dulu. Nak Sabar tahu? saya. Tarah. Taruh tangan. Okay. Kalau scene favourite Fika, tak lain tak bukan, kita kan kawan. Kenapa kau tanya macam tu? Kita kan kawan je. Cover muka Rif. Hakim cuba. Sebab aku sakit dah. kau sakit juga ke? Sakit. Memang kau rasa dia macam di reject. Sakit sebab kau lapar tadi tu kan sebenarnya. Tak sakit. Dia balik batu kena kepala aku. Oh ya? Oh ya, terdekat betul. Macam Cuma mana? waktu tu sorry aku dah rap awal. Ya betul. Rif, macam mana perasaan di reject? Interview ni. Aku tanya dulu sebelum Rif tanya aku. Okay, perasaan ni tentu banyak dah momen aku dengan dia tentu. Betul. Dia nak rekod sebab aku bagi peluang semua kan. Tapi dia tetap ambil aku lah. Dia dah puji dah bau perfume dia. Kita kawan. Aku tak boleh move on bau perfume dia kau tahu tak. Tapi dia buat aku. Bau apa weh? Masuk live hari tu. Bau apa? Bau aqua. Biasalah kalau bau aku kena bau manis-manis kan. Yeah. Jadi kat korang dapatkan jangan lupa masuk dekat live Aina Dan Pika. Kenapa tiba kau YB Okay, sebab scene kita bukan kawan tu dah pernah terjadi kat dalam hidup Fika. Alamak. Ini in real life. Kenapa aku tak tahu sini ya? Rasa sakit, dikhianat, tak dapat benda tu. Tapi dia pilih untuk favourite. Favourite scene. Benda tu bagi big impact kat dia tu. Aina, Rif ke? Siapa yang buat macam tu jangan kau? beritahu nanti kantoi pula. Mic dekat sangat kau pun. Mesti saja bagi dekat. Masa aku buat macam tu. Supaya orang dekat situ aku. Okay. So itu favourite scene Itulah kau. favourite scene aku. So kau Ya. nangis tak tentu? Nangis weh, mata berdarah keluar. Sebab tu kata mata aku merah. Mata aku merah weh. Memeluk kau ini. Darah weh. Merah kan? Memeluk kau. Kalau air mata darah sebab kena ni sebab kawan je, aku telinga berdarah dengan dari sepas itu. Kita bagi tahu. Aku dengar ya. Okay, kita tanya Aina pula. Banyak sangat sekitar kat Pika ni. Aina punya of course. Of course. But bila momen Bukan baju kan? Siapa yang buka baju? masam dia Janganlah bagi tahu, janganlah bagi tahu lah. Jangan yang tu. momen-momen yang bila kamera dia nampak area office ni, tiba ada satu kelipat putih lalu tu. Dia tak boleh bertanya. Oh, Bila- band production. Band betul. Okay, band. Pandang. Ada sini. Ada ke? Oh, yang pakai helmet tu kan? Yang tu Helmet baju merah tu aku ingat. Betul. yang tu Yang pegang kamera dengan tu. Pandang dia. ada lagi dua. Okey. Lagi satu yang Oh, dia lari tu. Oh, dengannya. Ya. kicau itu. Yang tu. Ni pegang ni. Bersama Ya. Dan tu kan? Oh, time tu aku macam style shell sini sumpah. Tak tanya favourite kau. Sabar dulu ni. Favourite Aina dulu. Kau saja kan? Tu je lah. Oh, iya ke? Betul yang tu lah. Ya. So dua lah scene kau kat dalam ni. Tak, okay, antara dua tu yang mana yang paling favourite lah? Dia mesti ada lagi salah satu dia. Of course yang motor aku tu je. Oh, Yang no. aku tak tengok saja cerita tu sebab macam ada orang aku tak selesa dalam cerita tu. Siapa? Aku banyak Mesti tengok. capi kan. Dia buka baju kan? Aku Bukan banyak tatu. tengok part Sophie je. Ya ke? So aku nak tengok dia pakai motor aku yang lain ketak je. Alhamdulillah sepanjang kita orang shoot tu elok motor kau. Okay je. Okay. Sampai sekarang mana motor aku? Ada lah ada runcit tak salah kan? Siapa tadi? Tinggal kau bagi geran dekat kita orang. Dia punya ni. Ada. Ada. Nanti kita Tak ingat motor tu sebab tu aku ambil kat dia. Okay, so Aduh. Thank you untuk duo Nurul. Sisi Nurul. Kita dapat duduk dengan pelakon Red Lane ni. Gila weh. Pelakon utama tu nah, bukan pelakon tambahan. Aku takut ni. Kau yang melampau tu. Senang sikit untuk aku tanya ni. takkanlah aku nak kau beli. Macam mana boleh dapat jadi main karakter? Macam cringe sikit kalau tak ada orang kat sini. Mungkin sebabkan rambut. Dia sebab cringe sebab dia tak dapat. Betul. Diorang nak sebenarnya. Diorang nak. Cuba kalau dia orang kenal Rif dulu, mesti dia orang tahu kenapa aku cakap Rif cringe. Rif dalam movie tu bukan Rif. Dia macam wow. Okay, Tapi kalau Rif yang kat office dia macam
Watak tu sampai. So maknanya apa? Aku ni a good actor. Cuba korang imagine dalam movie tu tiba-tiba Reef macam nice catch. Scoop. Oh my god. Itu kalau aku buat karakter macam tu dalam Siapa ni awak? kau cakap apa? Siapa tu? Magnet. Ini dia. Tak ada magnet. Kita dah cukup tertarik dengan each other. Astaghfirullahalazim. Ye. Dalam movie ada ye tak? Tak ada. Kalau aku buat tu, So kita buat. kalau aku buat tu, aktor tu suka. Silap Amri je masuk. Kalau ada ye tu memang Reef. Okay, so thank you untuk dua Nurul. Kita nak pergi ke dua sisi. Banyak betul screen time diorang ni Betul diorang nak cari screen time kat sini. Tak ada weh. Ada ke? Memang tak ada. Ada kat sini. Okay. Astaghfirullahalazim. Kenapa lah Sophie bukan kau kan? Tak Aina. Okay, jom kita pergi kat sisi seterusnya. Let's go. Sisi bro? Bro lah, kita pergi kat bro seterusnya. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita dah ada dengan sisi Yang seterusnya. Yeah, sisi yang seterusnya. Let's go. Mana diorang? Ha? Aku pun tak tahulah. Okay. Kenapa diorang main nyorok-nyorok Jangan lama. Aku dengar bunyi ah. Weh, cecep mana weh? Sini sikit. Keluar frame. Okay, sekarang ni aku nak tanya korang dekat dalam scene Matcha atau suka kopi? nice. Kita nak pergi dapat kopi ke lepas ni? Tak, aku nak tanya ni kau cakap ni. Oh, tak. Kau ni buat serabut lah tapi. Tak, sekarang ni Aku tunggu lama tau. dia ni ada job tau sekejap lagi. Okay, Okay, so sekarang ni aku nak tanya korang. Kau nak tengok Red Lane belum? Tengok apa? Red Lane. Dah tengok. Dah tengok? Betul lah, bagus. Okay, Bagian bagus. yang Kalau kau nak buka tengok baju tu. Kau dengar tak? Aku tengok Pak Syafiq dia buka baju tu. Apa banyak kali ulang. Aku dah kata tadi. Apa tu aku suka Pak Rif yang dia macam sabar dulu, aku nak tanya lagi. Okay, aku nak tanya korang scene yang korang suka kat dalam Red Lane tu je. Favorite scene. Favorite lah korang rasa. Okay. Okay, 3, 2, 1. Nah, mic. Ambil. Jawab serentak ke seorang? Tak ada lah. Seorang. Siapa dulu? Azal dulu. Kalau saya memang suka part-part yang memang talent lelaki tak berbaju. Weh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, tidaklah. Saya sebagai ustazah di dalam talent saya paling suka part yang Sophie naik bomboloni Aina lah. Bomboloni. Setiap kali dia dengan bomboloni tu memang saya akan tengok banyak kali. Rasa yang jawapan nombor 1 dia lagi jujur kan? Kan rasa jujur lagi nombor 1. You go. Dia yang suka tu nak cakap macam tak ikhlas kau faham? Betul. Tadi mesti kau aku suka. Yang tu Mana? Najla, dia tak kenal aku, dia tak kenal, dia tahu aku Islamik orangnya. Betul. Najla je kenal aku kat sini. Okay. Tapi korang I know you. Okay, lepas tu Rasa pula. Azam ni ada part tadi. Saya memang suka. Saya suka part Sophie sahaja. Yang ni jujur daripada hati, ikhlas. Oh ya ke? Memang saya suka part Sophie saja. Okey. Disebabkan Okay, kita pergi seterusnya. Okay, seterusnya. Itu saja. Najla Oh, tak ya? Tak ya? Ada. Okey. Jangan sampai ni melayang pergi ya. Najla baby saya ni. Okey, Nazim pula. Okey. Disebabkan jawapan Hazan awal tadi tak jadi, aku ambil jawapan kau. Nazim suka part tu. Najla, kenapa macam gitu? Tak boleh. bukan macam tu. Tak boleh. Tapi betul-betul part tu memang goosebump tau. Waktu Betul-betul, Rif dia dengan Syafiq lawan, dia macam serius ni AI team go. Dia macam fight scene tu macam Professional gila. international punya fight tau. You. Syak gila tumbukan shop. Oh. Rif. Wow. Tolonglah sekali lagi yang macam gelepor-gelepor nak lawan dia tu, gelepor-gelepor tu, yang gelepor-gelepor tu. Tapi fight scene tu memang Najis paling suka. Betul. Best gila. Macam international ni. Majority memang ramai suka fight scene tu sebenarnya. Kan? Benda tu kan dia orang kata apa, dia menarik perhatian orang nak tengok lagi. Ya. Ke sebab dia suka sebab dia tengok sampai awal-awal tu. Itu dah tertidur ke apa? Ya, aku tahu kau nak tekankan badan kau Bukan, kan. bukan. Maksudnya fight scene tu kan awal. Mungkin dia dah tertidur ke lepas tu. Mana dia tahu? Dia tertidur tu aku, bring dia tak tengok. Tengok yang batu yang awal tu. Agak senyap dia. Dapat lawan je. Ujung-ujung tak ada. Mana dia tahu kita tak tengok sampai habis Dia boleh teka. Aku rasa macam nak seterusnya. Okay, tak, aku rasa macam kita patut fight kan orang. Jom. Okay, so tu je cukup Itu je. Itu je scene favourite kau kat dalam tu. Ya betul. Betul. Scene sweet ke aku dengan Sophie ke tak? Tak minat. Okay, tapi ini personal opinion. Betul. Betul. Okay, So? so thank you untuk ni dua apa ni? Dua apa Zain? Buat masa sekarang kita pemilih nama duo Lahar. 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 Tambah night belakang. Lahar.
Okay, kau ambil lah, aku ambil ni. Okay, Kita bersama duo. Okay, duo. Kami duo lah. Tadi dah lah habau kat dalam tu. Habau. Okay, thank you. Duo lah. Thank you. Okay, kita jumpa. Kita pergi. Mari kita pergi ke duo Tak tahu lah. seterusnya. Let's go. Okay, let's go. Okay. Alright. So kita dah jumpa Beberapa next duo CC. Betul. And then kita nak tanya diorang, part mana diorang paling suka? Kau rasa part mana? Diorang suka part mana? Aku Aku tak tahu dah. Aku tahu kau blushing kenapa? Aku bukan aku. Kau tanya aku ke? Cakap lah kau suka part diorang buka baju. Mesti diorang puji tu kan. Okay, kalau part aku rasa mesti diorang puji part masa aku pegang kamera pusing lari. Macam style dia. Masa tak kuat. Tak. Yang tu yang tadi yang duo Nurul je yang pilih part tu. Oh ya. Jaga hati, yang tu jaga hati. Okay. Alright. So jom kita pergi ke sisi Seterusnya Sisi The Click. Okay, cuba masuk. Wey, gila-gila lah. Ni apa ni? Sekejap, ni bumper car ke apa? Ya Allah, ya Tuhan. Ini duo bumper car ke macam mana? Okay. Ya, kenapa tu? Ni sabar sangat. Ni kami nak tanya sikit lah. Tanya dulu nama apa? Nama tahu dah. Duo apa? Saya Mira. Saya Share. Kami The Click. Tahu dah. Yang tu tahu dah. Tapi cuba buat dulu macam mana. Cuba buat. Cuba. Okay. Mesin kita. Saya Rif. Saya Syafiq dan kami The Click. Kaki. Okay, let's sekali. Saya Rif. Saya Syafiq. Kami adalah duo Click. Sikit belakang. Okay, sekarang ni aku nak tanya The Click lah. Aku nak tanya duo The Click ni. Sebab dorang penuh energi sekarang. Dorang excited gila aku rasa. Ini mesti penangan Momoyo ni. Okay, aku nak tanya korang dua. Dah tengok belum? The Red Lane. Macam selesa sangat lah kalau interview tengok mata macam ni. Okay, kita tengok mata. Betul. Kita start tengok mata. Okay. Boleh. Tanya. Okay, cepat. Macam mana soalan? So, dia nak tanya. Soalan dia. Dia nak tanya ni. Pasal Red Lane. Astaghfirullahalazim. Ini ada yang naik kat track lagi. Tak boleh stop. Macam mana? Okay. Soalan dia apa? Okay, aku nak tanya korang. The Red Lane lah. Red Lane kau nak tengok kan? Betul. Okay, bab mana? Scene mana yang kau rasa macam damn, sini memang best. Weh, aku dulu. Aku nak tengok Red Lane. Sumpah Aku aku tak tengok lagi. Sumpah. The Click Betul. Itu je untuk The Click kali ni. Betul. So kita Aku minta maaf, maybe kita akan jemput The Click punya screen time sikit kot kat sini. Okay? Bukan. Masa Red Lane keluar tu, waktu tu Aku tengok yang ni je. Yang sempat aku tengok kau dengan dia berlawan kah yang mula-mula tu? Ya, Waktu je aku sempat. sebab lepas Waktu jalan yang aku suka kot. aku suka sister aku memang jujur. Share ni dia tak pandai menipu tau tak? Bagilah scene-scene macam ada merkin masuk ke, but at least bagi rancak sikit kot scene Dia tu. merkin kah? Tak ada. Ada. Merkin tak ada, Martin ada. Betul-betul tak tengok ni, dia jujur lah. Dia Okay. jujur. Okay, untuk kau pula. Untuk aku suka Tak ada. aku suka part yang ada satu part tu yang dekat taman tu. Kita kan kawan je. Oh, itu aku nampak FIP. Sakitnya jadi seorang Rif. Penat-penat serving looks, rupanya ditolak macam tu. Serving reject. Penatnya jadi apa? Said Martin. Said Martin? Ya, nama dia Said Martin dalam cerita tu. Oh, yang ni? Ni Khairil Hamdan. Aku tak tahu nama. Okay, yang tu tapi yang tu okay lah, tu first pick aku lah. Tapi aku ada lagi second scene yang paling best. Bukan baju dia tau. Bukan. Aku tak sama macam perempuan-perempuan lain. Walaupun memang suka takkan nak mengaku. Aku suka part yang kau pusing belakang loser. Tu macam mana? Ayat dia tu. Apa ayat kau? Ayat kau cakap apa ni? Dia cakap Belakang lah loser. ni. So aku rasa itu ialah untuk The Click. Ya. The Click. Ayah banyak jangan bagi mic orang lama. Jangan bagi orang mic. Okay, bagi mic. Okay, thank you untuk The Click. Okay, so jom kita gerak ke Bros seterusnya. Let's go. Alright. Let's go. So tadi kita dah dengar daripada partner-partner duo yang lain. Ada dua So- orang yang memilih scene tu. Yes. Agak sakit agak sakit ke scene tu kan. Tapi sekarang ni
kita ada duo seterusnya. Dia dah masuk. Dia dah Duo ni dia pun sebenarnya nak buat scene juga. Betul. Kemungkinan dia akan jadi samurai kot untuk scene. Tapi memang seorang pun ada dalam red lane pun. Yes. Ya, siapakah dua tu? Kita panggil duo. Dua apa dia? Duo apa? Ios. Hey. So kita ada Ios kat sini Ya, betul. Alright, Ios. Korang dua dah tengok belum Red Lane? Nak tengok buat apa? Nak tengok buat apa? Ada Aiman Junaidi kot dalam tu, takkan tak tengok? Aku rasa aku tak tengok Pak Hakim. Mestilah tengok. Sorry aku tengok part Hakim je, tak tengok part lain. Ya, sama lah, Harga Hakim tu mahal tau. Para Hakim tu super mahal. Pasal dia macam sumpah interaktif gila dalam scene Red Lane. Maksudnya dia jenis yang tengok dah lepas minit tarik balik ke belakang. Tarik ke belakang. Okey. Bagus lah, dia bagus. Sabta view. Sabta nak tengok yang watak utama tu Betul, macam tak best. cringe kan? Terlalu bergetak sangat. Tak suka lah. Berkorban untuk kawan dan bagi change. Klise lah jalan cerita. Ben, dia jangan klise Ben. Dia patutnya, aku rasa cerita Red Lane tu patutnya buat banyak more repair motor sebenarnya. Sebabnya ada orang tu memang dia tukang repair. Sampai aku hafal lah dialog tu. Okey, cuba bagi sikit yang watak Hakim punya dialog macam mana? Engkau kalau motor kau tu tak hantar dekat aku, kau nak lawan dengan si Jeplos ni pun tak lepas. Ui, sama Sama tapi cap tak ada. Salah. Sebenarnya watak perempuan tu kena dua. Ini satu Sophie je. Perempuan tu kena ada lagi satu. Siapa yang Aku. Dia kena balance sebab korang lelaki dah banyak. Tambah satu aku okey je kot. Bolehlah aku dengan Hakim ke dengan Okey, aku rasa lepas ni Abel akan pertimbangkan lah benda tu. Boleh. Aku rasa kalau watak Daus bawa watak umum kena Ya, jadi. bayang dah pakai motor skuter tu pakai tudung bawah warna merah. Oh my god. Lepas tu Dengar. nampak Hakim tengah baik motor gini pasal dia nampak aku. Gini. Kalau tu kau goda Aku macam yang Okey, aku nak satu scene dia. Satu scene kau create. Okey. Contoh Hakim tengah repair motor, tu kau goda dia. okey aku pula aku bawa motor. Okey, mana nampak aku? Gitu baru pasang lagu-lagu yang apa tu? Lagu sweet. Lagu manis-manis. Lagu Genggam tanganku sayang. Okey, ini scene aku turun motor, kau goda dia. Okey. Sekejap ya. Okey, ni Hakim dah lap tangan dah ni. Okey, tu 2 3. Assalamualaikum awak. Ya. Nak tanya apa masalah motor saya dia ada bunyi sikit. Ya Allah, masalah dia you je. Boleh I dapatkan nombor telefon you? Warnanya tu je. Jangan over. Wah, sumpah scene ni memang kena ada lah Red Lane. Sumpah scene ni kena ada lah Red Lane. Okey, nanti korang boleh sambung Kau tambah-tambah nanti. Aku rasa okey untuk orang kat luar sana tengok tu pun suka scene ni okey masa. Ambil yang Daus dengan sini tadi, gantikan setiap muka Sophie yang atas motor. Ya. Jadi Tampal Daus sana. Okey. So tu je lah. Jujur ni. Okay, kau nak tanya apa sebenarnya? Tak, scene yang kau ni betul lah. Betul. Scene yang kau rasa suka kan. Kalau nak scene yang betul-betul, nanti nampak dekat kita orang punya ni. Apa? Kau punya apa? Punya apa? Kita boleh content. Editor kau biar siap-siap Okay, dah. Ini aku rasa ini Red Lane yang ke belah mana ni kau tahu? Dark side punya kot. Aku tak tahu Editor, beep tau bagian tu sumpah malu Tak, yang tu bukan red lane, dia red line yang atas tu. Itu S line dia. Okay, ini dah aku tak tahu lah cerita apa ni, cerita apa sebenarnya. Tak tahu aku. Siapa dah termeleret sampai ke sini. Tak tanya Kita tanya, kalau korang dah tengok red lane, mana favourite scene korang? Pak gaduh. Aku dulu aku suka part yang korang menangis tu. Sumpah muka masing-masing muka masam, muka yang paksa menangis dengan Kanda lagi tapi dia ketawa dengan Hero lagi overreact. Allah dengan ini lagi. Allah aku bilang ini menangis ke apa part tu sumpah. Orang memang sedih. Dah kalau kira itu dah climax yang sedih dah. Tapi pada orang berpeluk tu nampak muka Kanda Hero macam ni nak ketawa kan. Ya ni kenapa tiba-tiba ni? Boleh kau menangis tu berperingkat ni tiba-tiba yang climax tu nangis.
Okay, tak tahu yang kita berlakon macam mana. Kita kat belakang tengok macam mana. Okay, so tu Aus punya ni lah. Okay, pendapat kau. Okay, untuk Aiman. Untuk aku tak perlu tanya kot. Mestilah Pak Hakim bro. Part yang orang kata, kalau kau tak hantar motor kau dekat aku, kau nak lawan dengan si C+ ni pun tak lepas. Renjit sikit. Tak, sekarang ni aku memang nak tanya. Orang suruh aku tanya. Okay. Satu soalan ni bila dengan Hakim ni. Okay. Hakim ada lighter. Dia cakap kau ada lighter. Tak bagi-bagi lagi dah tahu. Dia tak bagi lagi. Tu tak ada dalam aku. Aduh. Dah, dia macam ni. Kau dah tengok cerita tu kan? Kau tahu kan, lepas aku cakap aku nak beli lighter, aku tak bagi beli pun. Aku tak pergi beli pun. Memang pun. Ini semua cinggir punya hal lah kau tahu. Dia betul cinggir dia jatuhkan orang kan. Patut ambil cinggir ni. Yo. Jom aku ada lah dekat situ macam ni. You kau motor kau baik. Mesti best way. Mesti orang akan edit aku. What people say, what I see. Ini kau sambil orang pisang ke tu? Ya, bakar. Bip, tolonglah bip pasal. Tolonglah bip lagi tu please. Kau tahu tak? Oh baga. Kau tahu tak? Part sampai kat duo ni brutal gila kau tahu tak? Memang brutal lah. Memang banyak beep konten ni. Kat diorang ke? Nanti korang tak masukkan dalam YT nanti. Korang masukkan dalam Telegram ke mana pula konten korang ni. Dah satu hal aku nak kena buat Telegram untuk kantor orang pula konten ni. Jangan. Tak, paling aku tak masuk ke sini. Untuk duo ni je kita banyakkan. Okay, so itu part. Yes, kita dah dengar Actually daripada aku bangga lah nampak korang dari scene fight tu, itu yang memang impressive lah. Nampak macam korang dah lama dalam bidang lakonan. Macam kau memang mungkin yalah ada basic theater. Kalau macam kau memang suka dunia entertainment ni, tapi nampak korang buat betul-betul like macam you guys macam ada pengalaman yang dah bertahun-tahun dalam filem-filem, dalam drama ni. Just so hebat lah, impressive. Fight tu memang. Dan kredit juga untuk editor. Betul. Sebenarnya kalau orang bergaduh macam mana gempak sekalipun, kalau editor hauk tiba-tiba dia pasang lagu Kimi ni Tony, memang tak ngam lah. Ya. Jadi kredit ke editor. Kita terus jadi elok Faisin jadi vitamin tu. Tak lupa ni pengarah kita sendiri. Yes. Abe Alif. Gila. Yes, Abe Alif memang kalau without script Abe Alif apa semua kan. Yes, without dia Kita tahu skrip tu macam mana. Yelah, without script, without storyline dia apa semua, kita tak jadi cerita ni. Visual dia yang mahal. Visual nampak scene apa Hakim yang Cik Plus ni tak ada. Kalau tak ada Abang Alif kan. So thank you so much untuk duo Ios. Thank you so much. Okay, aku ada soalan untuk kau. Okay. Aku tak nak tanya favourite scene kau. Tapi aku mengharapkan engkau nak diorang highlightkan dekat mana sebenarnya, scene yang mana yang kau mengharapkan yang kita panggil tadi tu. Mana scene yang kau rasa a bit struggle untuk kau buat, tapi mungkin diorang tak nampak struggle tu kat mana. Kau faham tak soalan aku? Ya, faham. Bagi aku scene yang paling bagi aku yang ni ada dua. Yang aku rasa diorang akan highlight ataupun diorang suka apa tu. First, no doubt masa fight scene. Fight scene tu no doubt sebab kita buat dengan penuh fight yang kau faham. Betul. Kita letak apa orang kata effort. Full effort. Yes, latih 2 hari untuk fight scene tu kan. Orang lain dah balik, kita masih dekat orang lain dah balik, kita stay dekat garage untuk buat koreografi. Nak sampaikan benda tu dengan betul semua. And satu lagi alhamdulillah okey. Tapi aku kuat bangga dengan kau, serius. Ni aku cakap terang. Untuk korang aku bagi tahu terus terang. Ini aku tak menjatuhkan mana-mana, tapi untuk first day training, Rif sungguh keras. Kayu. Keras gila. Yes, aku tak boleh nak cakap apa, tapi memang aku ni tak pernah berlakon fight scene bertumbuk apa semua, tak pernah. That's why kalau kau nampak flow aku pun macam awkward. You did great bro. Serius. Tapi alhamdulillah dengan berkat Abe Alif dengan Caping ajar macam kau kena sini. Slowly kita belajar dalam 2 hari and then alhamdulillah lah. Aku cakap terang, kalau walaupun aku ada sikit basic ke apa ke, tapi kalau kau tak bagi energy yang sama kat aku tak dapat buat juga. Tapi kau bagi energy yang sama, so memang dapat buat yang baik. Yes. And alhamdulillah diterima baik, and scene tu sangat-sangat di highlightkan lah sebenarnya. Betul. So untuk kau agak good job. Kita dapat sampaikan sampai orang pun suka agak dengan cara kita berlakon semua kan, kat menyampaikan. Yes. Orang pun suka kat watak kita buat sampai. Betul. Watak kita buat tu sampai. And aku nak cakap cerita yang diorang cakap sampai semua tu tak habis di situ, dan sekarang kita orang berdua bro. Yes, kita dua bro. Bro. Dua bro. Yeah. You good bro? Yeah, I'm good. Yeah. So
itu saja untuk konten kali ni. Yeah. Kita dah dengar daripada side-side yang lain semua cakap pasal Favourite scene dorang. Favourite scene dorang, kan? And mungkin lepas ni kita akan collab lagi dengan tapi aku ada satu scene lagi aku suka. apa dia? Scene masa Sophie cakap masa Faye Umairah cakap, Okay. kita kan kawan. Itu nice gila tu. Aku Tapi scene kau tu. suka kan? Kau suka? Dia aku rasa tapi yang impact tu gila. sebenarnya bagi aku kalau nak cakap cinematic paling mahal tu. Yes. That's why aku suka part tu. Tapi sakit lah sebenarnya Sakit lah, memang dialog tu sakit. Dialog tu sakit lah. Tapi diorang cakap banyak, aku tengok dia cakap kat part tu memang diorang bergenang air mata kan gitu kan. So diorang faham kan perasaan erti bila kita kan kawan. Friendzone. Yes. Sakit. Memang sakit tu. Sakit siapa yang jenis yang suka cakap macam tu, kita kan kawan. Tapi kalau kita cakap kita cakap tak apa. Kita kan kawan. Kita kan kawan. Kita kan bro. Kita memang bro. Kita memang bro. Okay. Kalau kau cakap kita something, aku yang akan cakap oh my god bro. Oh my god. Like for real? You really? Yeah. Okay. So itu saja untuk konten kita kali ni. Thank you. Kita jumpa. Thank you pada bro-bro yang dah ni. So kita dah dengar daripada side-side diorang semua. So jumpa lagi di next konten akan datang. Yes. Aku Farhan. Aku Rif. Kami Hanrif. Last sekali? Last sekali? Kau Aku ni. lupa. Okay 3, 2, 1 go. Aku Farhan. Aku Rif. Kami Hanrif. Ciao. Jumpa lagi.